Kalau minggu lepas ni ada sharekan cara nak buat sambal nasi lemak. Anda boleh simak resipinya pada video yang lepas. Okay, hari ni nak akan sharekan cara macam mana nak buat sambal hijau ala-ala Padang, yang semestinya cara yang sangat simple, sangat cepat, dan anda semua boleh buat kat rumah lah ya. Kalau diperhatikan method untuk buat sambal hijau Padang ni sebenarnya ada lain-lain version, tapi nak ambil yang paling simple sampai meletup Nina punya dapur kan, ataupun cili tu kan, kan lupa nak patah-patahkan, dan kita buat method yang paling simple. Nampak ni Nina makan bersama dengan petai dan juga ayam goreng. Sangat mudah ni rasa, dan alhamdulillah suami Nina bertambah-tambah untuk makan sambal hijau Padang ni. So macam mana cara kita nak buat sambal hijau Padang yang simple dan sedap ni? Jom kita simak. Okay, for the first step, Nina ambil lah lada dulu. Gunakan lada yang hijau semua. Okay, untuk pastikan lada kita ni tahan lama. Anda boleh semak macam mana cara ataupun tips simpan lada ni pada link yang Nina akan sertakan di bawah ataupun di atas nanti. Memandangkan namanya pun dah sambal hijau, pastikan semua bahan yang kita ambil ni warna hijau lah ya, kecuali bawang putih dan juga bawang merah. Tomato hijau, lada India hijau, okey, lada besar hijau, okey. Dan kalau nak pedas, tambahlah dengan beberapa cili kampung, okey. Ini saja bahan-bahannya, termasuk Nina gunakan beberapa helai, okey, daun limau purut, okey, ini sebagai penaik bau lah ya bagi Nina. Dan kita perlulah goreng dulu. Nina gunakan minyak daripada hasil gorengan ayam goreng kunyit yang kita akan makan bersama dengan sambal nanti. Dia akan naikkan kita punya flavor sambal nanti Okey, goreng dulu. Pastikan jangan macam Nina terlupa nak nak patah-patahkan ni. Okey, patahkan dulu kita punya lada ni kalau tak meletup macam ni kan. Okey, dah nampak dia macam agak melayur tapi belum bertukar warna. Pastikan api pelan. Nina tutup api sebenarnya sebab tadi minyak tu dah terlalu panas. Okey, nampak dia macam dah okey sikit je lah. Jangan sampai berubah warna, kalau tak nanti bau dia lain. Dia akan jadi macam tak berapa nak best bagi pendapat Nina lah kan. Lepas tu kita teruslah angkat. Okey, tomato tu Nina belah dulu. Okey, dan inilah hasilnya. Bawang putih, bawang besar dengan kita punya daun tu Nina tak goreng, dan Nina tumbukkan bawang besar dengan bawang putih dulu. Okey, Nina tumbuk ala-ala je. Kemudian, okey, dah nampak hasil cantik macam ni. Nina masukkan semua kita punya lada yang kita dah goreng tadi. Okey, version yang ni version nak cepat tau. Dia bukan sambal yang macam sambal hijau typical untuk Padang tu. Okey, ni sambal yang cepat lah, tapi rasa dia alhamdulillah lah sedap. Okey, lepas dah tumbuk ala-ala kadar juga. Okey, Nina teruslah masukkan kita punya tomato hijau tadi. Okey, dan Nina tumbuk juga sampai dia agak lumat lah ya. Tapi untuk version ni Nina tak berapa nak ambil lumat sangat lah. Okey, kasar-kasar gitu kan. Dah puas hati, okey, tukarkan dari lesung ke mangkuk yang bersesuaian. Okey, Nina masukkan beberapa perisa lah. Nina tambahkan sedikit garam, sedikit perisa. Nina gunakan Ajinomoto, dan juga Nina tambahkan sedikit gula kalau anda suka. Tak suka tak apa, okey. Kalau ikut original Padang dia tak ada gula, okey. Tapi Nina letakkan gula. Dan hirisan ataupun daun limau purut tu tambah juga dengan minyak yang panas. Lepas tu kita gaul rata. Okey, dah siap dah kita punya sambal hijau ala-ala Padang yang simple dan yang sedap ni kan. Sangat senang sebenarnya. Yang amazing ni, Nina ingat suami Nina tak suka tau. Rupanya dia favourite pula menambah nasi kan, daripada satu pinggan ke satu pinggan lagi kan dia punya nasi tu. Dan Nina makan pula bersama dengan ayam goreng kunyit. Nina buat ada masing-masing sikit lah ayam kunyit tu kan. Makan pula dengan kita punya sambal Padang ni, sambal hijau Padang ni. Dan Nina cuma ada ulam petai saja. Okey, kalau ada timun, tempe, tahu boleh juga. Anda boleh letak makan bersama dengan sambal hijau ni, memang sangat padu. Okey,
Okey, inilah hasilnya. Dah siap sambal hijau Padang yang simple dan sedap. InsyaAllah repeat makan kan. Kadang-kadang kita nak rasa flavor yang baru kan. Nasi sambal yang sama je kat rumah kan. Cuba try sambal version macam ni. InsyaAllah sangat-sangatlah sedap. Anda semua boleh buat kat rumah lah, simple je. Okay, so itu saja yang dapat nak kongsikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nantikanlah untuk sambal yang seterusnya. Okay, pada minggu yang seterusnya, InsyaAllah pada minggu depan ni akan buat sambal belacan. Dan macam mana cara kita nak retort sambal belacan supaya tahan lama. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Dah kata jangan lupa subscribe lah ya, like and share, hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina. Okay, Nina nak teman pula suaminya nak makan. Itu sajalah untuk kali ini. Bye bye. Sikit. Bismillah. Tak mahu kan?